So apakah yang ada dalam kalsium ni? Kalsium ni sebenarnya produk ni adalah dia adalah bentuk semula jadi, semula jadi. So jadi ada 3 jenis kalsium yang penting yang kita kena ambil. 3 jenis. Ramai orang tak tahu, ramai orang ingat kalsium je. Rupanya kadang kalau kita minum susu kita tak dapat semua yang penting. Okay. Ada 3 jenis kalsium yang membantu penyerapan dan pembentukan tulang yang baik. Yang pertama ialah kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini dalam bentuk semula jadi, Kedua ialah kalsium citrate. Ketiga ialah kalsium citrate malik. Ini 3 jenis. Kita perlu tubuh kita ada kalsium yang cukup. Bukan sekadar kalsium, tapi kita kena ada 3 kalsium ni. Okey. Dan jadi ada lagi tambah-tambahan galian lain yang kalau kita ambil sekali dengan kalsium, dia akan bantu untuk boostkan, tingkatkan kesihatan kita punya tulang dengan baik. Yang pertama ialah zinc. Zinc ni ada lebih 200 fungsi dalam tubuh kita. Boron, vitamin D3. Kalau tak ada vitamin D3 ni, kalsium tak dapat diserap dengan baik dalam tubuh.